akan buat apa saja untuk Rina. Rina suruh Kai menari. Kai boleh menari. Awak orang utara Mana tahu ni? Cara cakap pun dah tahu. Tak apa busuk kau kata ganti. Apa kau ni? Dia tu kan playboy sekolah. Betul ke apa kau dengar? Abang sanggup buat apa saja untuk Rina. Cinta tak boleh difotokopi. Tapi isteri boleh difotokopi. Hang kena kencing kan Zurina? Kehidupan di kampus, kehidupan di sekolah merupakan antara kehidupan yang sering menjadi memori kepada penonton-penonton. Dahi dihurung, lalat bercumbu. Bos. Okey Rina, tolong baca para yang pertama tu. Jadi kita gunakan kekuatan itu untuk membawa atau menjana filem Cinta Fotokopi ini. Dan tajuk Cinta Fotokopi ini sendiri pun telah menggambarkan satu keadaan di mana cinta dijadikan sebagai salinan. Okey, go! Moral value yang ada di samping pengajaran yang cuba ditonjolkan dalam Cinta Fotokopi ini bukan saja akan menghiburkan penonton, tetapi kita juga cuba membawa satu dimensi baru dalam dunia perfilman tanah air. Abang kan? Aku suka kat dia, Hit. Kau melepas lagi. Kau tolong aku, Seronok tapi penat sikit. Ku pastikan nyawaku, walaupun bukan maumu, tetap ku tunggu dirimu walau 1000 tahun. Biar puas ku menanggung rindu kasih yang terhimpun, tanda bukti cintaku hanyalah untukmu. Okey, tak ada tu. Okey, KBC tu sebab Kai dah dapat masa di Potret Mistik lagi, Kai dah bergabung tenaga dengan Farid Kamil. Okey, bila dah gabung, first kali Kai jumpa dia, dia cakap kau pernah pengalaman dalam filem. Kai cakap tak pernah pengalaman. Okey, dia tunjuk ajar sikit-sikit. Dia kata macam gini-gini. Memang okey, jumpa dia betul. Memang Kai respect cara dia bila Kai senang berlakon dengan dia. Dia ada reaction memang spontan, senanglah Kai nak act dengan dia. Walaupun kalau dia dalam lokasi, di lokasi pun apa-apa pun kita memang close, senang. Apa-apa kita bincang pun senang. Satu kepala lah senang cerita. Ku pastikan nyawaku, walaupun bukan maumu, tetap ku tunggu dirimu walau
ribu tahun. Yang puas ku menanggung rindu kasih yang tertimbun. Tanda bukti cintaku hanyalah untukmu. Saya Watak Zahid Amidi, berusia dalam lingkungan awal 20-an, pelajar universiti. Watak ni sebenarnya saya just improvise daripada watak saya dalam kuliah cinta Amirul. So sebab mengikut kehendak pengarah. Besok aku buat perjumpaan, jangan malu-malu pula. Nampak bukan? Orang dok kira skor gol, hang dok kira perempuan. Hei, hang kentut ah. Ada bau kah? Okey, sebenarnya saya tak ada apa hubungan istimewa dengan Kai pasal sebenarnya chemistry tu wujud waktu kami sama-sama di dalam cinta fotokopi ni. Kami lebih banyak berbincang apa scene-scene yang kami nak buat sebab kalau saya nak berlakon saya kena tengok karakter saya punya lawan dulu macam mana. So bila saya tengok dia portretkan karakter Khairul Mizan. Yes. Macam tu jadi saya orang kata improvise watak saya dalam kuliah cinta untuk matchkan dengan watak. Pak dia Kai cerita fotokopi bila Kai berlakon dengan Farid Kamil, bila digabungkan Kai dapat satu macam gabungan lah, satu gabungan yang kita mantap piece lah. Okey, bila apa yang Kai buat dia beri reaction, bila apa yang dia buat kita reaction, Kai reaction. Sebelum kita take je kita ada bincang macam mana kita kira satu kepala lah senang cerita lah bila dalam lokasi lah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak juri dan juga penonton pada malam ini kerana sudi berada di sini sampai ke akhir pertandingan karaoke antara kolej 2004. Kita ke peserta yang terakhir. Roommate saya, Khairul Mizan dengan lagunya Pulang. Okey. Okey, macam untuk cinta fotokopi ni saya nampak dia punya improvement dari segi lakonan, dia punya tonation, dari segi pengucapan dialog apa semua saya nampak cepat dia punya improvement weh. Okay. Cepat dia punya improvement walaupun tak sampai setahun jarak potret mistik dan cinta fotokopi. Jadi saya rasa Kai akan mencabar saya lah satu hari nanti. Seba. Hey. Kata jago debat. Takkan hilang kata-kata boleh jumpa awek lama. Aku heran lah Hid. Bila Amy jumpa aku bukan main excited. Tapi Zurina buat dek je. Pasal lah. Apa dia? Tu Zurina dengan Amy. Oh okey. Duduk. Okey. Sibuk lah. Tengok sikit. Dekat dah. Okey. 1, 2, 3. Ish. Aduh. Amboi, baju biji remia. Kalau aku tanya satu perkara yang marah pula. Ha? Kau nak tanya apa? Kau ni buat aku panik lah. Banyak cerita pasal Zurina aku dengar. Saya keluar dengan Hashim, keluar dengan Din, keluar dengan Rizzo. Aku rasa dia playgirl lah. Serius babe, dia playgirl. Sudah weh. Kau berhenti. Jauh lagi sebenarnya Kai nak bercabar Farid Kamil, jauh lagi. Dia memang lebih asla lah lagi pada Kai dalam bidang lakonan ni kan. Banyak lagi kan perlu belajar dia. First kali Kai tengok Farid dalam cerita mistik. Okey, lepas tu dalam kuliah cinta, kau tengok cara perwatakan dia bawakan lain daripada lain semua ni. Sehingga sekarang dia bawa dalam cerita fotokopi ni, kau tengok dia punya lagilah terlebih lagi hebatnya daripada dulu-dulu. Dia boleh senang pada Kai walaupun kita bagi tukar je tiba-tiba je. Tiba-tiba okay, buat macam ni Kai. Okey, kita gini bergabunglah. Dia banyak mengajarkan tentang apa yang kau tak tahu dalam filem ni. Zahid, Khairul mana? Kai, ni, awek yang nombor 2 ni, Mai. Kai. Abang Kai boleh tolong siapkan Simon untuk Zurina tak? Okey, tak ada tu. Ni, dia orang ni sejak-sejak bagi pasangkan dengan gadis-gadis cantik ni semangat lain macam. Penonton-penonton jangan lupa saksikan
jejaka Kai dan jejaka Farid Kamil dalam Cinta Fotokopi kerana semangat dia orang berlakon tu. Ya Rabbi, hebat betul. Jatuh hati padanya tak pernah ku jemu. Ku pastikan nyawaku walaupun bukan maumu. Tetap ku tunggu dirimu walau 1000 tahun. Biar puas ku menanggung rindu kasih yang tertimbun. Tanda bukti cinta. Haruskah ku menanti cinta ini karena kau masih tak mengerti hatiku. Tak perlu ku ucap baby I love you so, karena cinta darimu tak sehebat cintaku. Oh, dorang memang best. Bob waktu dalam melakukan babak tu pun memang kelakar. Zurina dengan gaya-gaya dia sendiri memang best lah. Watak saya sebagai seorang yang pendendam kepada lelaki disebabkan masa silam saya, masa hitam saya yang berlaku masa sekolah dulu. Rina, sudikah awak berkawan dengan saya? Syam, saya taklah glamour macam kawan sport awak yang lain tu. Rina, apa hal? Siapa ni? Oh, lupa pula. Ini Emma. Tunang I. Kau minta ku memutuskan Okey. Masa sekolah menengah saya seorang gadis yang periang, tak ada masalah apa-apa. And then nakal dengan kawan semua. Dan bila masuk bab sekolah dekat masuk UM, saya seorang yang pendendam. Abang sanggup buat apa saja untuk Rina. Apa saja? Betul ke ni? Abang berani tak datang asrama Rina? Amy. Kat mana dia? Kat dalam. Oh. Hei, hang ke sini buat apa? Jom ikut aku. Kau buat apa sini ya? Jom ikut aku. Jom, jangan melawan. Jangan aku. Kau dah melawan mata aku. Jangan pegang aku. Anti lelaki tapi bukan suka perempuan Anti lelaki untuk membalas dendam. Dan bila dah kerja saya milih seorang yang kata sudah insaf dah dan sedar diri. Saya Ima, nama sebenar. Okay, dalam cerita ni saya memegang watak Amy sebagai kawan baik Zarina daripada zaman sekolah, kolej dan juga bekerja. So sepanjang waktu tu saya banyak membantu Zarina daripada segi dia susah ke, dia buat benda yang salah ke ataupun dia senang. Semua saya sentiasa berada di sisi Zarina. So saya rasa mungkin cara kami sama kot kan? Sekepala. Sekepala dan minat sama, sependapat, idea semua sama. Tak ada orang cakap tak ada sifat, pentingkan dia sendiri. Betul tu. Kita dapat menjual satu watak tu dengan mudah. Dan kita orang jenis yang menghargai sesuatu persahabatan. Taklah perempuan ni. Korang jangan lupa lah tamu aku Betul ni, kan hari-hari kita datang kan. Kau ni kacau daulah pula. Kau pegang ni. Apa ni? Ni khas untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Den. Selamat berbahagia. Dari segi menghayati satu watak tu bukan perkara yang mudah. Sebab kita perlu faham jalan cerita tu dengan faham dengan apa yang perlu kita buat dan watak tu dengan penuh mendalam, bukan perkara main-main. Sebab itu ada tanggungjawab kita untuk supaya kita lakonkan tu orang yang tengok kita tu pun rasa sama apa yang kita nak beri.
itu bukan satu perkara yang mudah, tapi kita cuba selai upaya dan saling bantu-membantu antara satu sama lain, saling apa orang cakap bertukar pendapat, dan dalam masa tu kita ada buat joke dan untuk mendapatkan enjoy dalam lakonan, dan secara tak langsung kita mesra dalam melakonkan filem ini. Betul ke apa aku dengar? Dengar? Dengar apa? Kau selama ni permainkan aku kan? Kau tak setia pada aku kan? Hei, bila masa aku ceritakan kau? Aku hanya berkawan. Kalau kau syok kat aku nak buat macam mana? Zarina sebagai Zurina dalam cerita ni agak meranjatkan saya kerana dia berjaya menjiwai watak di samping dia mempunyai facial expression, mimik muka yang natural. Dia berjaya membawa satu dimensi lakonan yang lain. Sebagai pelakon baru, saya rasa Zurina mempunyai masa depan yang baik dalam industri perfilman. Tidak kurang juga Emma yang memegang watak sebagai Amy ni juga sebagai pelakon baru tidak tahu erti syuting tapi berjaya menjiwai watak sebagai watak Amy. Tak kau busru yang kau katakan tu. Apa kau ni? Dia tu kan playboy sekolah. Betul ke apa aku dengar? Abang sanggup buat apa saja untuk Rina. Cinta tak boleh difotokopi. Tapi isteri boleh difotokopi. Hang kena kencing dengan Zurina. Dia dan kawan-kawan dia betting nak dapatkan hang. Haruskah aku menanti cinta ini kerana kau masih tak mengerti hatiku. Tak perlu ku ucap baby I love you so, kerana cinta darimu tak sehebat cintaku. Tuan pendengar, iaitu tingkatan 6, memegang watak Syam. Syam ni dia suka memainkan perasaan wanita yang bernama Zurina lah. Hai Rina. Bye Rina. Ya. Fun. Bye-bye. Bye. Rina, sedihkah awak berkawan dengan saya? Itulah. Okey, lepas tu kau bagi dekat dia. Syam. Saya taklah glamour macam kawan sport awak yang lain tu. Come on lah Rina. Itu semua tak penting. Yang penting Rina sudi berkawan dengan Syam. Mungkin Rina lupa hari ni. Okey. Kau kena bagi. Selamat hari memperingati kekasih. Untuk awak. Suka tak? Kantoi pula. Rina, sudikah awak menjadi teman istimewa Syam? Dapat bekerjasama dengan Bob dan Zarina, memang gembira juga dan rasa senang lah sebab kita semua dah kenal dan kita pun enjoy lah dalam melakonkan babak-babak yang ada dalam Cinta Fotokopi ni. Inilah. Aku siram ni. Apa nak kau ni? Kurus kering. Syam lah. Syam. Dia tengah turun tangga. Mana? Asyik, ni. Kemas tu.
Apa dia? Apa dia? Kau tengok tu, budak tu. Budak tu? Kenal lah. Si Zurina tu. Aku rasakan memang dia memang lawa. Aku pun berkenan juga kat dia. Zurina, tengok badan lah. Aina. Hei, asal ketawa? Hei, kamu tak? Apa lah sini? Diorang memang best. Bob, waktu dalam melakukan babak tu pun memang kelakar. Zurina dengan gaya-gaya dia sendiri, memang best lah. Okay, harapan Adam pada semua penonton filem Cinta Kopi ni, boleh harap Adam boleh terima sebagai pelakon dan bukan hanya sebagai penyanyi dalam bidang ni, tapi juga sebagai pelakon. Harap anda akan sentiasa menyokong Adam. Thank you. Lepaskan rindu anda pada Adam dalam Cinta Fotokopi. Bye. Abang Kak, aku suka kat dia, Hit. Kau melepas lagi. Kau tolong aku